Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Airina Tasnim dari Studio Best TV, TV PSS, SK Tekobariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 17 April 2025, telah diadakan Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih Sempena Persaraan Cikgu Hajar Wan Fauzia binti Wan Hashim. Majlis tersebut telah diadakan di Primula Beach Hotel, Batu Buruk, Kuala Terengganu. Majlis pada kali ini bertemakan hitam dan putih. Jom saksikan majlis tersebut berlangsung. Terlena sudah ketika dibuai cinta, hilang tenggelam di mama waktu yang mencengkam. Kasihku padamu takkan sedikit pun terpadam. Dilimpahi hujan, dilanda mentari, aku tetap ada. Redupnya jiwa memandang wargamu, oh cinta, terasa bagai ku mampu hidup selamanya. Rinduku padamu akan ku sirami benihnya, agar tetap tumbuh membunga mewangi, haruman terindah. Tanahnya, walau kemarau menimpa, cuba mengeringkan daunnya. Namun percayalah kasih, yang selain Tuhan tak ada yang mampu merampasnya. Menuju kita ke syurga. Walau mungkin ditimpa tengkujung, cuba merosakkan tanahnya. Walau kemarau menimpa, cuba mengeringkan daunnya. Namun percayalah kasih, yang selain Tuhan tak ada yang mampu merampasnya. Walau mungkin di suatu hari kan mulai merubah warna, mencari cara mendebunya, hingga ke akhirnya waktu kau genggam tanganku, menuju kita ke syurga. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan
Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.